Ini dua golongan yang simpan emas tapi rugi. Golongan yang pertama adalah orang yang mula simpan emas masa harga emas rendah. Tapi bila harga naik, dia takut nak tambah. Asyik tunggu harga turun balik. Mindset dia, nantilah beli mahal sekarang. Atau tunggu jatuh sikit baru beli. Realitinya harga emas tak tunggu sesiapa. Akhirnya simpanan dia tak bertambah. Dan hilang peluang kumpul emas lebih banyak. Orang yang kedua pula adalah yang mula simpan emas masa harga tinggi. Bila dia mula simpan, tiba-tiba harga turun sikit terus rasa menyesal. Dan silap buat keputusan. Mindset dia ni, kalaulah aku tunggu sikit atau rugilah beli mahal. Realitinya dia block mindset untuk simpan dan fokus pada harga, bukan pada matlamat simpanan. Jadi kena faham, emas ni bukan short term tapi simpanan jangka panjang. Kita simpan emas bukan kita nak jual bulan depan atau tahun depan, tapi kita jual 2-3 tahun akan datang bila perlu. Harga emas naik atau turun itu normal. Yang penting anda ada emas. Jadi jangan risau dengan harga emas sebab 2-3 tahun lagi harga emas confirm akan naik. Kalau tuan-puan nak belajar simpan emas dengan cara yang betul, bukan ikut emosi dan harga, boleh rujuk pin video di profile ataupun boleh isi beg biru sekarang.